Di bandar awan jaya yang damai dan tenang, Adiwira Awan sering bersantai di atas awan sambil memerhati bandar awan jaya dari langit. Dia sentiasa bersedia membantu sesiapa yang memerlukan pertolongan. Dia cukup terkenal di kalangan penduduk kerana sering meluncur turun untuk membantu sesiapa sahaja. Walau apa yang berlaku, saya mesti membantu orang yang memerlukan. Tiba-tiba, awan mula bergerak laju dan langit menjadi semakin gelap. Tidak lama kemudian, hujan lebat turun dan banjir mula melanda bandar. Penduduk bandar mula panik dan berlari ke kawasan yang lebih tinggi. Tolong kami, tolong. Alia dan ibunya terperangkap di antara dua pokok besar. Ibu, air naik terlalu cepat. Macam mana kita nak keluar? Jangan takut, pegang tangan ibu kuat-kuat. Banjir semakin tinggi dan keadaan menjadi semakin berbahaya. Ibu, saya takut. Alia, jangan takut. Kuatkan diri. Nanti Adiwira Awan pasti akan datang tolong kita. Adiwira Awan meluncur turun ke arah mereka. Buah pokok besar tumbang secara tiba-tiba. Dia memberikan cadangan. Cuba guna bata besi itu. Mungkin kita boleh cungkil pokok ini. Adiwira Awan mengangkat batang besi dan cuba mengalihkan pokok tersebut. Aduh, beratnya pokok ni. Setelah mencuba berkali-kali, akhirnya pokok itu berjaya dialihkan. Adiwira Awan membawa Alia dan ibunya ke tempat selamat. Air banjir mula surut. Jangan risau, kamu berdua sudah selamat. Cadangan kamu tadi memang sangat membantu. Kalau tak ada idea kamu, kita mungkin akan ambil masa yang lebih lama untuk selesaikan keadaan tadi. Terima kasih, Alia. Adiwira Awan meluncur naik semula ke atas awan. Alia dan ibunya melambai ke arahnya. Matahari mula terbenam dan keadaan kembali tenang.